Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video dalam channel Ahmad Tuisham Go Quick Pictures. So, kita bersama dengan sebuah kenderaan MPV Mega, MPV 10 seater Maxus G10. So, Maxus G10 ni ada beberapa variant lah. Ini adalah tahun 2016 version 2017. Yang ni dia panggil apa? G10 lah. G10 10 seater. G10 ni enjin yang ada untuk model ni satu ni ke ataupun ada enjin lain lagi? So macam satu ni saja. 2.0 turbo TDI 2.0. Diesel. Petrol. Yang ni petrol. Kalau ikut assessment dia bagi tahu yang ni dia pakai enjin Volkswagen MK5. Oh, sama macam Polo. Bukan Polo, dia Golf, yes. Golf MK5. Okay. So tanya horsepower tak ingat. tanya sebut. Horsepower tapi dia akan kurang sikit lah daripada MPV Mega yang seangkatan dengan dia. Sebab MPV Mega yang kadang-kadang Starret dan juga Kia Carnival pakai enjin diesel, di mana torque dia lebih tinggi. Tapi advantage untuk penduduk semenanjung Malaysia bila dia pakai enjin petrol ni, minyak murah lah. So itu. Kalau Roadtec dia mahal sikit kan? Roadtec tak mahal lah, 300 lebih. Roadtec dia sebab dia 2.0 kan. Ya. Roadtec dia 200 lebih aja. 300 lebih. 300 lebih. So kereta ni tahun 2017, kita beli kereta ni second hand tahun 2024. 24. Harga baru dia lebih kurang 180. Jarang. Sekarang kan. Yang model ni rasa dalam 140 atau 50 kot. Masa tu 40-50. So umur dia 8 tahun, kita boleh dapat kereta ni dalam harga 70-80 ribu. 60 pun boleh dapat dah sekarang. 60 boleh dapat lah. Kena pandai cari lah. So ini kita dapat lebih kurang harga tu lah, harga yang berbaloi. So bila kita ambil tu, enjin dia macam mana? Condition enjin dia? Condition tip top. Tak ada apa-apa yang kita buat. Kita terus pakai ya. Terus pakai ya? Minggu pertama ambil dah sampai Narati Watt. Patani Narati Watt. Oh. Terus sampai tanpa buat apa-apa servis. Tanpa buat apa-apa perbaikan. Dengan beraninya. Dengan beraninya sampai Narati Watt. Tapi sebelum masuk tanah tu, kita isi minyak penuh ke ataupun dekat tanah ada isi lagi? Isi minyak penuh daripada padang besar. Sampai Narati Watt kita masuk tempat lah, tepak. Lepas tu patah balik? Masuk Kelantan tepak, patah balik ikut Thailand. Patah balik. Punya aktiviti biasalah bagi orang-orang di utara Semenanjung. Oh. Dia yang tu lebih berbaloi walaupun kalau isi minyak dekat Narati Watt tu? Ya, Narati Watt minyak double lah. Double? Harga sebenar. Penuh berapa? 65 liter. 65 liter maknanya 120-130. Kereta ni tahun 2017, lampu dia dah memang lampu yang kira updated lah. Projector LED dengan daylight running. Front grille dia dah ada 360 kamera. Front grille tu dah ada 360 kamera. Driver seat. 59. Okey. So first kali bila kita beli kereta ni, kita nak kena tanya infotainment unit ni perlu convert ke tak? Infotainment unit ni tengok pada orang lah. Kalau orang tu dia prefer kepada hiburan ataupun dia suka main dengan benda-benda yang updated Android, CarPlay dan sebagainya, dia kena tukar lah. Tapi language tak ada apa lah. Language tak ada masalah. Bahasa Inggeris standard. Dan bagi saya yang tak yang kurang nak mendengar radio lah, lagu USB ni, saya rasa saya tak berkeperluan lah pada yang tu. Memang skrin dia memang besar lah. Tak tahu berapa inci, 10 inci lebih. Skrin dia kira dia punya info dia ada satu kat sini. Satu infotainment ni lah. Kemudian ada jam hujung sana dan juga aircon controller dekat situ. Dan jam ni kita ada option lah, macam-macam kita boleh tukar kat jam ni. Dia punya display tu, dia bukan jam jarum apa, dia display maknanya satu dua skrin. Sebenarnya yang skrin sebelah sini dia jam semata-mata, dia tak ada benda lain. Tapi yang sini adalah controller untuk radio lah. Ini dia punya screen saver dia. Bila kita touch ada radio, kita ada DVD. Tapi sekarang saya tak ada DVD lah. Ada USB. Masih ada DVD ya? Masih ada. Saya pun tak tahu kat mana nak letak DVD dia. Saya pun tak pernah explore kan. Mungkin dekat tu lah kot, dekat dia punya TV belakang tu. Mungkin, tapi tak ada tempat masuk lah. Tapi itulah sekarang bukan zaman DVD tu, kita tak mencari lah benda tu. Bagusnya jam tu dia pakai display tu, kita boleh custom lah. Kita boleh tengok apa benda kita ni. So kemudian dashboard ni, kita yang bestnya ialah kebanyakan dia adalah physical button. Dan dia ada satu glove box kat sini. Aircon controller dekat sini. Bawah tu ada glove box lagi. Bawah ni bukan, bawah ni ada macam untuk letak minuman lah. Untuk letak botol ayam.
Lepas tu aircon controller dia yang ni yang depan. Dan yang ni adalah controller untuk aircon belakang. Aircon belakang memang dia every seat ada aircon vent. Ada aircon vent dan controller ni semua kat depan. Semua kat depan dan kat belakang pun ada. Kat belakang pun ada control juga. Orang belakang pun boleh control. Kita ada untuk minyak, kita ada untuk 360 kamera punya button. Dia nampak lah kat situ. 360 punya kualiti. Cuma kualiti sekarang ni kamera 44 tu dia dah agak pudang, tapi tak ada isu lah. Saya bawa okey je. Saya tak begitu particular lah dengan kualiti tu, as long as kita nampak dia punya apa yang ada di sekeliling kereta kan. Sebab kadang kereta-kereta besar ni dia dah kadang tu dia orang takut bawa kereta besar, tapi bila kereta besar ni dia punya dengan side mirror ni sebenarnya senang je nak bawa. Senang. Tak susah. Senang untuk mengagak. Mungkin reverse camera tu lah yang mungkin perlu sikit. Yang lain tak ada lah susah mana untuk bawa kereta besar-besar macam ni. So kita tengok USB kabel banyak. So berapa ada USB plug ni kita pakai adapter. Kita pakai adapter. Tapi ada lah USB plug kat sini satu. Kat belakang pun ada. Kat belakang dia special, dia ada 3 pin plug dia tunjuk. Oh, 3 pin plug. 3 pin plug. Berapa watt? Kalau tu tak ingat. Tapi duk charge laptop ke, duk charge iPhone, iPad semua tak ada masalah. Tak apalah. Ni macam ni kereta Europe sikit. So dia ada lampu dekat tepi ni lah. So kita on dan kita boleh tarik untuk fog lamp. So in term of driving, untuk drive jauh, saya ada dia punya tu. Apa tu? Ni kalau kita nak tengok, ni saya print je lah daripada website kan, sebab kita nak tahu kita punya kereta kan. Gearbox dia pakai 6 automatic daripada BMW 3 Series, 5 Series dengan Passat punya gearbox. Macam apa yang penting kat sini, steering dia pakai kalau steering knuckle tu dia pakai Passat. Steering column dia pakai Mercedes-Benz dengan BMW punya. Apa yang penting, clutch BM. Air condition memang Volkswagen lah main. Kereta ni dia macam tu lah, dia special dia combine part-part daripada kereta-kereta sebelah Continental ni. Dan dipercayai punya brand. Dan memang nak cari barang tak susah. Nak cari barang tak susah. Dari segi maintenance, so far macam mana saya buat adalah saya akan beli barang daripada ahli-ahli dalam grup lah. Selalunya saya beli barang dan saya akan bawa je pergi mana-mana bengkel yang boleh buat konti. Maksudnya kalau kita duduk di mana-mana pun, kita cari bengkel yang boleh buat konti, then kita bawa barang dan dia boleh buat lah, tak ada masalah. Cuma bezanya konti ni, bengkel dia ada special spanner tu. Tool dia tu. Tool itu saja. Okay, transmission shaft pun Mercedes. So bila kita ada benda ni, bagus jugalah untuk bila kita nak tackle problem tu, kita tahu part ni adalah common dengan brand apa. Dan Maxus ni sebenarnya dia dibangunkan ataupun apa namanya, dibina oleh SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation. Top 4 lah, Big 4 company pengeluar kereta di China. So SAIC ni pun kalau nak ikutkan Maxus ni dia bukanlah baru dalam industri, cuma dia baru dalam industri apa kita panggil, pengguna biasa. Kalau siapa yang biasa pergi ke Europe, di belah London, England, memang akan biasalah common sebenarnya nampak brand Maxus ni di sana. Cuma di Malaysia ni dia baru lagi lah. Itu saja. Okay, so untuk penggunaan minyak, puas hati ataupun jimat minyak? Penggunaan minyak puas hati. Saya daripada Perlis ni kalau isi penuh sampai KL lah isi minyak. KL RM130 tadi. Tu isi di KL. Dan kalau pergi Kuala Terengganu pun lebih kurang 800 km, saya top up sekali lah. Itu pun sampai Terengganu tak habis. So keselesaannya? Keselesaannya okey. Untuk perjalanan dia 14 stabil. 15 tu tak berani lah. 14 untuk kereta besar dan kita pemandu kita memandu dengan selesa. Good lah, good. Sangat-sangat good. Anak pun tak komplain. Atas ni pun kita ada sunroof. Ni moonroof. Ni moonroof. Kita boleh buka lah. Boleh buka lah. Kita buka kan. Bisa buka tak? Boleh buka penuh. Selalu juga lah buka. Ada kira untuk kita dekat Malaysia ni ada kegunaan tak? Untuk Malaysia ni boleh lah, kalau kita jalan-jalan dekat pantai-pantai tu kita buka. Tapi bukan masa berjalan lah, masa parking tu kita buka. Anak-anak duk main tengok luar kan. Ada globe kat sini. Menarik. Kat sini. Okey, jom kita ke ruang penumpang. Okey, kat sini kereta ni memang kedua-dua pintu kita pakai electric door. Kereta pun baru balik raya, tak sempat nak kemas lagi. Kereta family. Lama bersepah hari. Kereta family. So ini memang pakai leather seat lah. Memang asal kan, bukan tukang kan? Ni original. Cuma saya dah beli kapet ni daripada Ottoman lah. Ni brand Ottoman. 1000 juga lah, 1000 lebih sikit kalau tak silap.
So itu dia. So maknanya bila dah enjin tak buat, absorber tak buat, so kita main dengan interior saja. Yang dah buat interior, yang pertama kapet. 1000. 1000 lebih. Yang kedua, saya buat ni. Apa nama ni dia panggil? Roof liner. Roof liner. Roof liner ni standard lah kereta-kereta yang barang-barang konti ni dia mudah jatuh dia punya liner yang lama tu. Jadi kita dah buang, kita buka, bawa turun, kita balut balik dengan material baru ni. Ini pun special order ni daripada China. Tunggu seminggu lebih kat nak dapat ni. Dan kita balut dan kita pasang balik lah. Barang konti tu dia apa? Lendut. Dia jatuh. Dia gam dia tak kuat. Dia tak sesuai untuk cuaca kita kat Malaysia ni. Sebab Malaysia kita cuaca panas dan lembap. Sana dia pun kering dan sejuk. Jadi okey lah untuk benda-benda macam ni. Oh, faham. So ini bagi tips sikit, kalau siapa-siapa nak buat roof liner ni, boleh cari kedai upholstery lah. Kalau kita nak cari dalam Google Map tu, kita type upholstery. UP HOLSTERY macam tu dekat ejaan dia. So boleh cari upholstery dan kedai-kedai tu biasanya mereka boleh buat lah. Dia tengok lah kalau yang buat cushion tu biasanya buat cushion banyak, tapi upholstery ni tak semua kedai. Tak semua kedai. Dia boleh buat cushion, dia boleh buat roof liner, dia boleh buat carpet, dia boleh buat. Ataupun kita nak balut door trim kan, macam ni kan, ni semua dia boleh buat. Yang ni masih lagi original lah. So untuk kereta yang dinaiki oleh mak, ayah dan juga berapa orang? 7. Saya anak-anak 7. Memang penuh lah. So depa punya ni, depa seronok tak belakang? Boleh lah, dia ikut lah. Ada tempat masing-masing lah. Abang kat situ, kakak kat sini, adik kecil kat belakang. Boleh cuk siap-siap lah. Okay, tapi bila dah penuh orang dalam ni, macam mana letak barang? Okey, kita barang lah. Okey. Macam yang 2017 ni dia tak ada power boot. 2018 ke atas dia ada power boot. Itu boleh pakai button lah. Adakah itu keperluan? Tengok pada orang lah. Saya mungkin tak perlu. Dia ada satu button kat sini. Ni button ni untuk buka dia punya kunci sebenarnya. Okey. Untuk buka kunci boot kan. Tapi sekarang ni sebab dia dah unlock, dia tak buka lah. So maksudnya kalau dalam kunci kita boleh buka di sini lah. Dia sebagai driver lah dengan ada kunci di poket kan. Okey. Right? Ni saiz boot lah. Bila penuh maknanya tak ada ruang langsung lah. Kalau kita angkat ini memang tak ada ruang langsung lah. Okey. Saya di belakang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seat. So Okay. anak 7 orang sampai sini saja. Yang ni kita baringkan. So, bolehlah letak beg, logo-logo kat sini kan. But tips dia bila travel macam ni, kita tak sesuai untuk bawa luggage kapal terbang tu. Okey. So kita akan bawa backpack masing-masing. Backpack masing-masing. Bila bawa backpack masing-masing, sini boleh letak banyak. Celah-celah tu pun boleh letak banyak. Boleh nampak ada lorong besar kat sini kan. Lorong ni besar boleh letak barang. Depan kaki pun dia pun boleh letak barang. Macam tu lah. Macam yang kecil dia duduk di belakang ni, dia letak beg, dia baring lah. Dia jadikan beg tu sebagai bantal dia kan. Tu tips dia lah, jangan bawa beg luggage. Backpack macam backpack orang backpackers lah. Bawa backpackers. Jadi kita di rumah pun nak bagi arahan mudah. Masukkan baju dalam beg masing-masing, settle. Jadi kita tak payah fikir dah. Cuma kita akan bermasalah bila sampai ke tempat, mereka tertinggal baju-baju tertentu kan. Ya, sebab masing-masing bawa. Kita nak tengok lah. Ini pun kita boleh buat turun. So boleh buat turun ni dia tak ada lah flat seat kan. Dia satu sini single lah. Boleh naik lagi ni kalau contoh kita nak bawa barang. Oh ya. Tapi seat dia tebal ya? Tebal. Dia tak macam kalau kereta macam Alza lama contoh dia punya seat belakang ni memang nipis habis. Oh yang ni kualiti memang kualiti, kalau saya nak sebut kualiti Europe kan melampau sangat. Dia boleh angkat macam tu. Dia boleh lah angkat lebih sikit seat ni ke depan lagi. Cantik. Dan kita boleh bawa keluar pun dia kalau kata kita nak bawa barang yang besar kan. Aduh, nak bawa keluar ni mudah. Saya tak pernah bawa keluar lagi, tapi untuk tengok kawan-kawan dalam grup dia bawa keluar tu, dia bubuh barang okey lah. Dia mungkin kalau orang ikut kepada orang lah. Kalau setengah orang mungkin dia buang seat ni, so dia bawa lah luggage yang flight tadi tu. Baggage tu. Boleh lah kalau kata naik 5 orang dewasa kan. Sini boleh letak bag luggage. So kalau kata 2 orang dan 5 dewasa memang sini luas lah. Kalau yang 7 seater tu memang ruang dia banyak lah. Sebab dia gunakan frame yang sama, body yang sama. Tapi belakang ni ada 5 seat saja. Yang ni ada 8. So, seat bag semua dapat? Semua dapat dia letak dekat tepi ni. Tadi ada apa nama ni, aircon vent setiap satu row. Dan di belakang ni memang daripada moonroof lah, 2 lagi ni kan. Oh, moonroof tapi tak boleh buka. Tak boleh buka. Boleh buka tapi tak boleh buka cermin. Tak boleh buka cermin, tak boleh bawa kelak kepala. Tak boleh bawa kelak kepala. Tu dia punya apa, display monitor. Display monitor tu masih fungsi?
Masih berfungsi. Cuma tadi kita tak test tapi boleh tengok lah. Okey. Boleh berfungsi. Okey, dia tak ada isu sebab cuma bila kereta macam ni, bila kita duduk di kampung kan, kita nak balik ataupun kita nak meninggalkan rumah saudara mara kita, kekurangan dia satu lah, kita tak boleh buka tingkap belakang ni. Jadi tak boleh nak lambai. Sebab dia buka kaedah dia macam ni. Dia buka kaedah dia macam ni. Sikit ya. Angin dia. Macam tu je, angin je. Ya, kita tengok daripada tepi tu betapa kecilnya ruangan buka dia, memang buka macam ni lah. Macam dia macam tak ada function pun. Dia tak ada function kan. Boleh lah kalau ada bau-bau yang kurang menyenangkan dia buka sekejap. Boleh lah buka sekejap. So hidung kat situ kan. Dan biasalah kita bila JPJ benarkan untuk tinted gelap habis tu, memang kita pasang gelap habis lah untuk privacy belakang. So basically kalau keadaan macam tu, bila nak babai kan, bila nak berlambai, kita paksa lah buka pintu sliding tu. Satu lagi macam kita nak cross sempadan, dekat sempadan, immigration dia pun akan minta kita untuk tunjuk muka tau siapa yang ada dalam kereta. Okey. Jadi saya tak boleh nak buka cermin ni. Apa saya buat adalah saya akan buka sliding ni lah. Immigration tu daripada kaunter dia boleh tengok lah siapa yang ada dalam kereta. Ya. So, cara ni memang kerap lah. Immigration tu boleh kenal lah kita ni. Dia pun tahu dah. Dia tahu dah. Memang kau ni lah setiap minggu. Setiap minggu Setiap minggu So itulah dia Maxus G10. Sesuai untuk family besar, anak ramai, Maxus G10. Jumpa lagi di video akan datang. Thank you kepada abang saya. Bye bye. Assalamualaikum.